Yang tak kuat, tak payahlah gatal-gatal nak pergi tengok cerita ni. Aku tengok pun ngeri weh bila part yang ditikam-tikam tu. Masa aku tengok trailer tu, aku ingatkan yang meletup-letup tu semua CGI. Rupa-rupanya dibuat real. Syafiq Yusof ni punya cerita aku memang letak expectation yang sangat tinggi. Sebelum aku masuk wayang, aku cakap dekat dalam hati aku, jangan bawa daripada expectation aku Syafiq Yusof. 3 pelakon hero yang legend bukan 4 macam gini bergabung. Sukri Yahya dah lama tak berlakon jadi gangster ni. Shahnaz Ahmad as usual. Kau tengok Police Evo pun kau tahu kan. Lepas tu Syafiq Kyle sekarang dah mencanak naik nama dia. Of course lah. Tapi ada lagi satu nama dekat dalam ni, Shazwan Zulkifli. Dia pun memang mantap berlakon dalam cerita ni. Dia bukan action semata-mata tau. Sebab setiap kali Shazwan tu bercakap kan, aku memang tergelak. Mesti korang nak tahu kan ni cerita apa sebenarnya. Sebab aku mula-mula pun tak tahu ni cerita apa. Sebab bila tengok trailer aku tak berapa faham. Movie terbaru Malaysia yang berjudul Blood Brothers Baranaga ni mengisahkan tentang sekumpulan pengawal peribadi yang berlesen. Mana ketua ni kutip diorang ni semua, aku tak boleh cerita dekat dalam ni. Nama pun Blood Brothers kan. Mula-mula aku ingatkan adik-beradik betul. Sebab tidak sebenarnya diorang ni dikutip daripada pelbagai background. Tapi dalam cerita ni Shahnaz Ahmad dan juga Syafiq Kyle ni diorang memang rapat sejak daripada kecil lagi. Dan Emilia Henderson dan juga Sukri Yahya ni merupakan anak kepada ketua kumpulan ni. Rupanya ketua kepada kumpulan ni juga memang cover tycoon-tycoon yang gangster tu. Nak dijadikan cerita ada pengkhianatan yang berlaku dekat dalam ni. Masa ni lah Syafiq Kyle difitnah dan dituduh bersalah telah melakukan sesuatu. Sebabkan oleh itu Shahnaz Ahmad pun bergaduh dengan Syafiq Kyle padahal diorang rapat. Dalam ni nanti kau akan tengok ada plot twist yang berlaku. Kalau kau tanya aku sejujurnya dari segi dia punya cinematography dia memang macam gini terbaik. Jalan cerita dia kalau kau tanya aku sejujurnya daripada depan sampai awal best. Cuma dekat ujung-ujung tu aku rasa dia dah macam slow sikit. But overall aku memang recommend sangat korang pergi tengok movie ni. Ini aku punya review yang jujur ya. Dah. Kalau aku cerita panjang nanti aku dah spoil the movie, korang akan marah aku. Itu saja daripada aku. Kalau korang dah tengok cerita ni atau baru nak tengok cerita ni, bila dah habis nanti jangan lupa komen kat bawah best ke tak, bantu orang lain tu tengok. Dan kalau korang ada movie atau drama berseri yang menarik yang korang nak aku tengok, korang boleh komen kat bawah, nanti aku akan pick. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum, bye.